Korang pernah dengar tak pasal seorang biksu ni dia cuba untuk memumiakan diri dia sendiri. Benda ni bukan cerita horror tapi ini adalah ritual sebenar yang berlaku dekat Jepun tau. Dulu biksu Buddha dia akan adakan satu ritual iaitu keabadian rohani. Cara diorang ni agak ekstrim tau. Diorang makan diet khas iaitu kacang, bakar, minum getah pokok yang beracun selama bertahun-tahun, akan kurangkan makanan tu sehingga badan diorang ni betul-betul kering. And last kali diorang akan duduk secara bermeditasi. Peliknya badan diorang ni tak reput tau walaupun ratusan tahun. So benda ni real ada dekat kuil Jepun sampailah ke hari ini. So ritual ni pun diharamkan sebab terlampau kejam. Mumia biksu ni masih dianggap hidup secara ritual oleh pengikut mereka sebab mayat ni tak mati sepenuhnya. Creepy kan?